So apabila peperangan berlaku di Timur Tengah, kita boleh nampak secara tiba-tiba supply untuk gas dan minyak merudum atau ianya telah disekat. Secara tiba-tiba kita boleh nampak Filipina, mereka telah mengisytiharkan darurat tenaga. Dan kita boleh nampak rakyat di Filipina, mereka berjalan ke ofis untuk memprotes apa yang kerajaan telah umum. Di Thailand, kita boleh nampak rakyat di situ, mereka sanggup beratur di stesen minyak. Sebelum ini, untuk kian lama, diesel di negara Malaysia agak murah kalau berbanding dengan jiran kita di Singapura dan di Thailand. Dan kita boleh nampaklah setiap tahun kita boleh nampak berita mengatakan bahawa penyeludupan diesel. So baru-baru ini apabila kita naikkan diesel dengan mendadak, kalau kita banding dengan Singapura, okey, dengan Singapura kita lebih murah. Tetapi kalau kita banding dengan negara Thailand, I think maybe 20 or 30 cents lebih mahal lah kalau berbanding dengan Thailand. Dan mekanisme yang digunakan adalah budi individu. Dan siapa-siapa yang menggunakan diesel, mereka akan dapat RM300. So, antara kelayakan untuk dapatkan budi individu atau subsidi untuk diesel adalah nombor 1, warga negara Malaysia. Nombor 2, dia punya gaji kena RM100,000 ke bawah. Dan nombor 3, kereta individu tersebut kena 10 tahun ke bawah.